Assalamualaikum. Assalamualaikum semua, dengar tak suara? Tes, tes. Assalamualaikum. Clear. Ya. Jap, tolong tengok kat Facebook keluar tak? Okey tak Ini yang kita. kat Facebook? Ada Facebook ada. Ada eh? Right. So, pangkat jap. Okey, tes. Dah berapa orang eh? Jap. 9, 10 lagi kita start. Nak ambil gambar dulu boleh tak? Boleh tak? Nak ambil gambar. Macam mana nak ni? Banyak-banyak eh. Mana ikat? Okay. Habis nanti lah. Alright. 9, 4. Video kan. Okay, so kat Facebook okay. Cik tengok tu. Tes. Apa? Boleh tak nak start? Hello? Boleh nak start? Okay. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you yang join. So, basically official class lambat lagi kan, 17 bulan 7. Sebab aspek tak ramai nak join. So, saya buka pendaftaran awal. So, tengok macam banyak gap. So, saya try buat video and then saya try buat video dan juga buat konten yang lain-lain lah. Lepas tu kalau macam ada masa sebulan sekali atau sebulan 2 kali kita try revise lah. Sebab takut macam ada nak tanya atau anything kan. So hari ni nak cerita tentang, sebab ada tanya tentang first. Okay, ada yang tanya tentang entry kan. So ada tanya tentang entry. Sebenarnya entry ni tak masuk lagi sebab saya tak buat video lagi untuk training setup lah basically. So seterusnya ada yang tanya tadi weak play, pivot dan SYF punya case study kan. So nanti kita akan tengok, kita akan go through lah. So basically sekejap, boleh ada siapa yang on mic lah?
sebab ada dengar suara. Minta tolong off jap mic. Okay, so basically dua cara kita nak entry. Okay, dua cara kita nak entry macam kita tahu lah. So basically pullback. Okay, first kali ada dua lah, pullback dengan pullback. Pullback dengan breakout lah. Sekejap minta tolong off mic boleh tak? ada suara. Pullback dengan breakout. Okay, so kena tahu ada dua benda lah. Pullback dengan breakout. Okay, so dia dua cara ni, dia based on trader. Maksudnya tak kisah kita ni jenis mana lah. Sebab saya selalunya saya jenis yang trade dekat near base lah ataupun pullback. Saya jarang trade breakout. Tapi sekarang lately saya banyak trade breakout. So basically dia ada pro and cons dia. So saya akan terangkan dari segi dua cara ni apa dia punya pro and cons dia. So kalau untuk pullback ni, dia punya pro dia, okay, dia setiap yang kita trade tu mesti ada pro and cons kan. Tak kisah even kita trade ataupun kita buat anything lah dalam kehidupan seharian kita pun mesti ada pro and cons kan. So kalau pro dia untuk pullback, kita boleh buy low and sell high lah. Okay, buy low and sell high dan juga kita punya profit potential tu lagi besar. So profit potential untuk pullback ni walaupun dia lambat sikit tapi profit potential more bigger lah daripada breakout. Okay, so ni adalah dia punya pro. Okay, dia punya pro. So dia punya pro dia ni buy low and sell high, profit potential dia lagi bigger. Tapi dia punya cons dia ada cons dia lah. Breakout ni kadang-kadang pullback ni kadang-kadang breakout tu tak jadi. Breakout never happen. So breakout tu kadang-kadang memang tak pernah jadi pun. Ada kebanyakan counter yang saya pernah trade juga pullback and then last kali dia break support kan. So dia punya cons dia breakout never happen. And then seterusnya dalam masa yang sama pullback never come. Maksudnya dia akan datang tapi dia tak datang dalam masa yang terdekat lah. Mungkin dah habis run baru dia datang, dia pullback balik. So kebanyakan ada juga counter-counter yang macam tu. So breakout ni dia punya pro dia. Okay, sebelum ni kita ada belajar pasal time value kan. So breakout ni dia punya kelebihan dia higher time value lah. Higher time value. Maksudnya kita boleh buat profit tu dalam 10%, dalam 3 hari dah boleh buat. So breakout ni lebih kepada momentum punya play lah. So kita selalu akan dapat capture. Always boleh capture big move. Maksudnya kita boleh capture move-move yang besar. Always boleh capture big move. So boleh capture big move and then dia punya cons dia. Okay, cons untuk breakout ni, kalau perasan sekarang banyak berlaku. Sekejap. Cons. Kenapa dia tak ada Cons banyak fake breakout. So dia punya kekurangan fake breakout ni, dia akan ada banyak fake breakout sebab breakout ni something yang obvious lah. So benda yang dalam market ni kalau obvious, selalunya benda yang dalam market ni kalau obvious dia akan
dia akan selalu tak jadi lah. So selalunya saya perasan lah breakout yang selalu tak jadi basically breakout yang horizontal punya line ataupun all time high macam tu lah. So tapi breakout ni satu lagi cons dia, dia ada lower profit potential lah. Lower profit potential. Kalau pullback, you beli pullback selalunya 20-30% tu macam I think very easy lah kalau untuk beli pullback. Tapi kalau breakout, you kena faham lah. You beli laju, you dapat profit laju, so dia akan jadi lower profit potential lah. Tapi certain time macam edaran apa sebelum-sebelum ni, edaran apa lagi? Konten-konten sebelum ni kan ada breakout and then breakout tu macam laju kan. So boleh dapat 40-50% Jackson semua. So konten-konten yang spekulatif macam tu boleh lah kita nak trade breakout and then kita ambil ni lah profit dari segi lagi tinggi kan dalam sehari. So basically okay ada dua cara lah kita nak masuk, sama ada pullback ataupun breakout. So ini adalah dua cara. So based on masing-masing punya style lah. And then okay, macam mana kita nak develop trading setup? Macam mana nak develop trading setup? Develop trading setup. So basically nak develop trading setup ni, okay, daripada pullback ataupun breakout tadi, so kita kena kayaknya kita pullback ke arah reference point lah. Kita panggil reference point. Maksudnya titik rujukan kita. Titik rujukan kita. So ada contoh base. Contoh ada base. Base ataupun chart pattern. Okay, base ataupun chart pattern. And then kedua, reference point kita boleh buat horizontal. Horizontal line. Horizontal support and resistance lah. And then ketiga, gaps. Gaps pun boleh. So next, keempat, moving average. Moving average. Dan juga pivot kan. Pivot ni dia basically pivot ni dia ramai orang tak faham sebenarnya pivot ni. Pivot ni basically tempat kita take action je sebenarnya. Tempat kita take action. Maksudnya kalau dia based on preference masing-masing. So ada orang pivot dia adalah pullback. Ada orang pivot dia adalah breakout. So kena tengok. Nanti kita akan tunjuk contoh lah. So macam mana kita nak develop trading setup? Macam mana nak develop trading setup? So yang pullback ataupun breakout ni, so kita gabungkan dengan reference point. Contoh pullback ke base ataupun breakout base. So pullback ke horizontal line ataupun breakout horizontal line. Pullback ke gap support ataupun breakout. Pullback ke MA ataupun breakout MA. So itu cara nak develop trading setup lah. Tapi saya dah buat list. Saya dah buat list macam mana kita nak masuk list of trading setup lah. Okay, so nanti kita akan tengok a few contoh. List of trading setup. So list yang ada trading setup, first kali kita ada standard base breakout. Ada standard base breakout ataupun chart pattern. So kedua ada horizontal. Horizontal ni boleh guna horizontal breakout ni selalunya kita guna untuk ada yang pasang lagu, boleh tolong ni tutup mic. Okay. So ada horizontal breakout. Okay, ada horizontal breakout. Boleh guna untuk all time high. All time high. 52 week high.
Dan standard horizontal breakout lah. Standard SNR. So ni. And then ketiga trading setup adalah pullback ke short term MA. Pullback MA. So yang ke ni gaps. 4 gaps. And then ada juga type price action. Type price action. Then ada shakeout. Okay, so ni adalah list trading setup. Okay, ni adalah list trading setup. So kena tahu lah, standard base breakout maksudnya kita guna any chart pattern. Maksudnya kita guna cup and handle ataupun continuous pattern. So kita beli bila ada breakout lah. And then seterusnya adalah horizontal breakout. So kita boleh gunakan horizontal line ni. Kita guna weekly time frame, kita tengok dia punya all time high ataupun 52 week high ataupun standard SNR. Tapi saya perasan kelemahan horizontal ni, kelemahan horizontal pullback ataupun breakout ni selalunya dia sebab dia obvious. So kebanyakannya banyak tak jadi fake breakout selalunya akan jadi time horizontal breakout ni lah. So seterusnya pullback moving average. So pullback moving average ni kena faham. Kalau longer lagi lama time frame maksudnya dia punya support tu lagi strong lah. Support dia lagi strong. So dari segi contoh macam moving average 20 dengan moving average 50. So kita tahu lah moving average 50 tu dia punya support tu lagi strong lah daripada MA 20. So kalau MA 50 dengan MA 200, MA 200 lagi strong. So based on kita punya trading style macam mana lah. Ada orang dia nak swing untuk short term kan. So basically dia akan guna MA20 lah. Lepas tu ada gaps. So gap ni bila kita tengok macam ada gap kan. So dia akan jadi yang ni kita panggil upper support gap. Ini lower support gap. So basically kadang-kadang dia tak pull back pun. Kadang-kadang yang strong counter dia akan keep on continue naik lah. So type price action ni basically nanti kita akan tunjuk contoh. Type price action ni selalunya lebih kepada pending breakout lah basically. So macam contoh kita trade cup and handle kan. So ni dekat area resistance. So type price action ni basically dia dekat area sini lah. Dia dekat area near resistance tapi dia tak jatuh sama macam support dia sebelum ni. Support dia buat higher low tapi dia duduk dekat area resistance. So psikologi dia yang best sebab saya my favorite is type price action ya sebab basically kita tahu yang counter tu ada possibility, higher possibility untuk dia breakout lah. Sebab dia punya psikologi dia kalau ramai seller dekat area resistance ni dia akan jatuh balik kan, tapi dia keep on support dekat area yang tinggi. So maksudnya kita tahu yang ramai orang tak nak jual sebab orang percaya yang ramai trader-trader, psikologi trader, dia percaya yang akan breakout. So saya punya favorite is pending breakout lah. So nanti kita akan tengok. And then shakeout and or spring ni, kalau siapa yang belajar Wyckoff dia faham lah maksud spring ni. Maksudnya dia, contoh dia ada dua ni kan. Contoh low sebelum tu. Okay, so ni adalah shakeout lah. Maksudnya dia melebihi low sebelum tu. Ni adalah shakeout. So basically counter-counter yang possibility untuk breakout dia ada shakeout ni. Tapi tak selalu ada. So shakeout ataupun fake breakout ni salah satu faktor kita panggil kita panggil shake weak hand face. So kita tahu lah bila dia perangai smart money ni dia kalau boleh dia tak nak ramai tumpang.
So salah satu cara dia nak shake retailer lah. Dia nak kasih goyang sikit retailer. So ada lah shake out dengan spring ataupun fade breakout. Mute Nakudin sekejap sekejap. Macam mana lah nak ni? Sekejap mute all. Audio setting. Macam nak mute all Saya dah lupa lah. Sekejap. Participant located. Okay, jap. Okay dah. Okay tak? Sorry. Okay tak? Alright, sorry Tak perasan lah. Okay, sorry. Alright, so basically ni adalah list of trading setup lah. So you guys kena try and error. So try ikut kita punya personality and then you punya lifestyle. Okay, untuk orang yang bekerja. So you boleh ke nak trade breakout? Kadang-kadang tak sempat ke kan? Melainkan you boleh guna stop buy order. So boleh guna untuk beli breakout. So kalau kita tahu kita ni jenis kerja yang busy kan. So trade counter-counter yang dekat base, base breakout kan. Sebelum dia breakout. So boleh tengok counter-counter yang dekat near moving average. So tu kita kena based on kita punya personality, kita punya lifestyle lah. Alright, so itu adalah contoh nak entry lah. So kita tengok chart. Alright. Okay, nampak chart tak? Alright, so apa ni? Kita tengok tadi dia ada counter-counter yang based on kita punya trading setup kan. So kita tengok counter-counter yang cantik lah, movement dia yang cantik. Macam sebelum ni saya ada trade Tashin. Okay, so kita tengok Tashin. Okay, so base breakout ni basically so mula-mula first sekali kita tengok weekly. Kita tengok weekly tu kita nak tahu dia punya gameplay dia. Maksudnya kita ni dekat dalam phase mana. So kat sini kita first kali kita buat multi time frame analysis lah. White betul sikit. Nampak white sangat. So nampak panjang sikit lah. So basically kita tengok kalau macam Tashin ni. Okay, first kali kita buka weekly. Kita guna multi time frame analysis. Bermula buka weekly sebab kita nak tengok dia punya ni lah. Dia punya overall story dia. So kita garis lah. So ada saya cakap macam sebelum ni untuk apa ni? Okay, untuk phases ni dia akan kita tengok ada pattern lah, ada traditional pattern kan. So ada traditional pattern. Boleh zoom sikit lagi tak? Okay tak sekarang? Okay tak? Sekejap.
Okay, so first kali kita buka weekly, kita nak tengok sekarang ni phase kat mana. Sekarang ni tengah accumulate ke, sekarang ni tengah apa ni, tengah accumulate ke ataupun tengah buat base ke. So kita nampak dekat sini. Okay, kalau kita nampak dekat area sini, nampak ada tengah buat base. Okay, kat sini kita nampak adalah dia punya first base. First base je. Lepas tu kita tengok kat sini ada volume. Volume dia very low. Kat sini ada volume very low. So bila nampak kat sini, okay, bila kalau nak tahu legit ke tak breakout tu, okay, volume dekat weekly dia tu above 50 average. Tu maksudnya dia punya breakout tu legit lah. So kita nampak dekat sini. Kita nampak dekat sini dia ada breakout. So kita nampak kat sini breakout base 1. So kita nampak agak horizontal base breakout dan juga horizontal line. Okay, so kita buka daily. Okay, kita dah tahu dah base 1 kat mana. So kita buka daily. So bila buka daily, basically dia ada flow lah. Stage 2 ni dia ada flow. So kena faham. So bila once dia break, okay, once dia break MA200 ni, dia kategori sebagai stage 2. Bila dia break and then dia boleh dia mampu untuk hold MA200 ni, dia boleh maintain above MA200 ni, maksudnya dia dah masuk stage 2 kat area sini. Okay, so phase 1 selalunya dia punya price action dia akan ada kenaikan. Okay, saya tunjuk Dia punya price action dia ada kenaikan tapi dia naik slow-slow. Itu phase 1 punya perangai. Dia dah break MA200 tapi dia naik slow-slow. Okay, lepas tu kat sini kita tahu kat sini ada pattern. So dekat sini kita panggil base breakout. Maksudnya dia breakout chart pattern. Okay, dia breakout chart pattern. So kat sini dia breakout chart pattern dan juga ada a few resistance lah sebelum ni. Okay, so kalau kita nampak dekat area sini pun, okay, kita nampak dekat area sini. Okay, nampak area sini dia breakout. Lepas tu volume dia above 50 day moving average. So siapa tak biasa lagi set average volume, boleh set kat sini volume and then kat panjang MA ni. So TMA volume. Okay, so bila breakout tu, alright, so saya cakap ada nak masuk pullback ataupun nak masuk pullback ataupun breakout. Kat mana kita nak entry? So kat sini, okay, so kat sini kiranya kita masuk kat pullback lah. Pullback moving average 10. Tapi you kena faham, bila pullback dekat short term moving average MA10 macam ni, so dia adalah high risk setup lah. Dia high risk setup. So kena faham, maksudnya dia, you tahu bila ada pullback dekat short term moving average ni, maksudnya kenaikan dia tu tak lama lah. Okay. So dia kat sini kita nampak ada weakness. Alright, kat sini ada satu weakness. Sign of weakness. Kat sini ada satu, nampak macam ada upper tail kan. Maksudnya dia reject untuk close ke atas. Dia reject untuk close ke atas. Okay, so bila kita dah nampak macam ni, so dia buat naik. And then kat sini adalah pullback lah, pullback 50. Okay, so ini adalah pullback 50. So selalunya counter bila dia dah naik, okay, bila dia dah naik pullback, so selalunya akan ada geng-geng yang buy on pullback lah, buy on dip. So dia akan, that's why kat sini ada kenaikan lah. Tapi saya tak suka, saya based on saya punya pengalaman, saya tak suka masuk dekat area yang macam dia turun terus dia naik macam ni. Selalunya kita boleh, yes, kita boleh buat profit in short term, tapi saya lagi prefer untuk masuk dekat area-area sini. So saya ingat saya beli dekat 10 Februari ni near closing dekat 370. So dekat sinilah saya panggil, based on saya punya preference, dekat sini saya punya pivot area.
Dekat sini pivot area saya. Faham tak? Dekat sini adalah type price action lah. Saya suka masuk area-area macam ni lah. So kita tahu maksudnya seller, okay, volume dah low dalam masa yang sama, dia punya volatility pun dah berkurang. So ini kita tahu, pivot tu maksudnya tempat reference yang kita tahu, okay, pivot ni maksudnya area yang aku dah kena monitor lebih dekat area sini. Dekat sini still tak menarik, dia tak set up menarik lagi. So dekat sini pivot ni maksudnya dia dah start, maksudnya dia tak volatile dah, and then volume very low. So dekat mana confirmation nak masuk adalah lepas break ni lah. Kita tak perlu nak tunggu resistance area sini. Kita tak perlu nak tunggu resistance area sini. Sebab kita tahu dekat sini seller dah lemah. So once dia breakout, kan demand small pun dia dah boleh push dia punya price. Itu adalah saya punya setup lah. MA100 boleh guna ke? Boleh. Yes, MA100 boleh guna. Saya ada set juga kat sini. MA100 boleh guna. Tapi you kena faham lah, bila MA100, bila dia dah break MA50, untuk swing trader, basically bila guna break MA50 ni, dia dah lambat lah, dia nak naik balik. Dia nak kumpul balik kekuatan dia untuk naik tu lambat sikit lah. So kena tahu lah, lagi lama moving average, so expect kita punya setup tu lagi lama. Okay, so kat sini nampak, bila ada orang beli dekat bawah ni, okay, so sini beli area-area pullback. So you ada yang tanya kan, perlu tunggu breakout ke? So tak semestinya. Yang penting you tahu kat mana sell lah, kat mana nak sell lah. Okay, so contoh macam ni, nak sell kan. So ni area of consolidation kan, area of tight. So kita punya sell kita dekat area sini lah. Kita punya stop loss letak bawah sikit. Janganlah tempat yang terlampau obvious. So based on setup apa kita masuk, so itu adalah kita punya sell guide lah. Contoh kita masuk pullback EMA 10. So once dia break EMA 10, kita kena jual lah. So based on apa trading setup kita masuk, so kita punya sell rule tu based on setup yang kita masuk, based on kita pilih. Contoh kita masuk pullback 10. Tapi bila dah jatuh macam ni, kita guna MA50 lah. So memang boleh naik lagi, tapi bagi saya tak bagus lah buat macam tu. Maksudnya kita setiap kali kita loss ke apa, kita extend kita punya stop loss. Bagi saya tak bagus lah, sebab kiranya kita tak disiplin lah. So bila tengok kat sini, akan form another pattern. Okay, so kita tengok kat sini ada form another pattern. So boleh draw lagi kat sini. Form another pattern. So boleh je nak masuk dekat area sini. Boleh je nak masuk sebelum breakout. Maksudnya sebelum breakout jadi. So tapi kena faham lah, bila masuk breakout, bila masuk sebelum breakout, possibility untuk breakout tu tak pernah jadi, ada juga. Okay, possibility dia nak jatuh daripada moving average ni pun ada juga. So dua-dua ada risk. Tapi basically yang trade dekat area moving average ni, risk dia lagi low lah. Dia lagi low. Tapi dari segi profit potential, tengok kalau kita masuk area dekat MA20 ni, kita masuk ke area ni, dapat 94. Tapi kalau kita beli breakout, dia punya profit potential tu lagi low lah. Tapi kita tahu masuk tu memang gerak. So masuk tu memang gerak. So entry kalau untuk breakout, okay, contoh kan, breakout bila dia break macam ni kan. Okay, bila dia break macam ni, so kalau dia boleh maintain 2 ke 3 candle ataupun 5 candle macam ni, so maksudnya breakout dia ni valid lah. Kalau tengok dari segi volume pun, dekat sini volume memang besar. Kat sini volume besar, 27 million
average volume 3.6 million kan. So kita nak breakout yang big volume lah, at least 2 kali average. Contohnya average volume dia 4 million. So kita nak breakout yang at least 8 million lah. Baru kita tahu yang breakout tu valid. Okay, so nak masuk this one lah saya panggil, walaupun tak berapa nampak. Okay, this one lah kita panggil type private area lah. Sebelum breakout dia ada. Lepas tu sehari sebelum breakout, kalau perasan kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi volume yang akan jadi very low sehari sebelum breakout. Selalunya ada macam tu lah. Tapi tak semua counter lah. Tapi kebanyakannya ada. Boleh tengok lah, tengok based on counter lah. So kat sini nampak dia ada fake breakout. Lepas tu dia ada touch, a few touch. So kita tahu lah counter-counter yang ada touch resistance banyak macam ni, maksudnya dia punya resistance tu valid lah. Resistance dia valid. So kita tengok kat sini, dia ada flow dia. So first kali base 1. Okay, kita tengok kat sini base 1. Kat sini ada base 1, lepas tu dia ada markup. Okay, dia ada markup. Dekat sini boleh consider, okay, kat sini tak kira base 2. Okay, kat sini adalah base 2 lah. So kita nak masuk dekat area-area yang breakout atau breakout base dekat area phase 1 atau phase 2. Dekat atas-atas boleh jadi ke? Boleh jadi, tapi selalunya dia dah start tak menarik lah bagi saya. Sebab bila dia dah breakout phase 2 macam ni, okay, bila dia dah breakout base yang kedua macam ni, lepas tu kalau you perasan, dia punya price movement ni, dia dah start naik, menegak sikit, and then dia tak touch pun moving average. Even short term moving average 10 ataupun 20 dia tak touch pun. So basically kat sini kita tahu area rapid price rise lah. Kat sini adalah rapid price rise area. So dekat sini rapid price rise area. So dia tak ada touch MA10. So once dia break MA10 ni, kita panggil violation lah. So kalau tengok kat sini pun candle panjang macam ni. Lepas tu volume memang tinggi, so kita tahu kat sini dah buying climax lah basically. So kita tengok kat sini bila dah breakout. So tengok kat sini ada test. Dah break MA10 ni, confirmation yang dah start tak menarik lah. Sekarang tengok dia dah memang jatuh lah. So bila dia dah break MA50 macam ni, tak menarik lah. Dia boleh ke nak naik lagi? Saya tengok keadaan lah. So still monitor, tapi bagi saya touch ni dah tak menarik lah. Dia dah habis lah phase dia. Base dengan tepat berdasarkan candle touch resistance. Yes. Basically tengok kita kena tengok test. Kita kena tengok test support and resistance lah. So kalau macam ni, dekat area sini lah sepatutnya. Yes, dekat area sini. Kita tengok, so macam mana kita nak detect base. Okay, boleh tutup moving average kalau rasa serabut. So base 1 tu, so kat sini kita nampak ada test support. Kat sini satu, kat sini satu. Okay, kat sini satu. So phase 1 ni ataupun base 1 selalunya dia adalah reversal pattern. So apa maksud reversal pattern? Dia mesti ada something to reverse. So kita tengok dekat area sini ada downtrend. Dia dah ni ada support. Okay, ni strong support. Lepas tu dia break. Dia break support ni. So dia break strong support ni, and then dia jatuh. Okay, so kita tahu dekat sini adalah bila dia break balik sini, maksudnya okay, kat sini dia ada fake breakout. Dia break sehari, dia tak boleh maintain 2-3 candle. Dia tak boleh maintain lama, and then dia jatuh balik. So dekat sini dia nak complete dia punya base 1 ni lah. So once dia break base 1, tengok menarik lah. Bila dia break base 1 sekali dia naik 60%. Tapi selalunya
untuk swing, kenaikan dia selalunya 20 ke 30% lah. Maksudnya full swing ni, satu kali swing ni 20 ke 30% lah. So, sekejap. Tak perasan pula. Basically ni base 2. Okay, ni base 2. Tengok ada short term punya moving average. So dia atas base on masing-masing lah. So saya nampak ni adalah base 2 lah. Ni base 1. So kat sini kenaikan dia daripada ni lebih 20%. So legit lah. Kalau dia kurang daripada 20%, kita kira sebagai base yang sama. Contoh kat sini kurang 20%. Contoh dia naik sampai 15%. So kita kira ni dengan ni satu base lah. Faham tak? So kat sini adalah base ketiga lah. Selalunya base ketiga ni dia punya karakteristik dia punya, kita panggil wide and loose pattern. Dia punya height dengan retracement dia, height ke low dia ni dah start lebih 20%. So kita nampak kat sini. Sini adalah base ketiga lah. Sini base ketiga. So nampak ada bentuk VCP pattern kan. Low dia membuat kenaikan. So dekat area di sini kita nak masuk. So kita masuk dekat area, okay, yang kita timing kita punya trade lah. Macam mana nak set trailing stop bila dah masuk time breakout base tu? Okay, so based on you punya risk appetite lah. Kalau saya, okay, kalau saya punya style, ada dua cara lah saya buat. Okay, first saya guna percentage. Contohnya kita breakout, so saya target dalam 5% lah. Area 5% ni maksudnya kalau dia jatuh daripada ni, maksudnya support ni area yang orang nampak kan. Okay, you fikir macam ni. Support ni area yang orang nampak. So you letak bawah sikit, 3% bawah ke, 4% bawah ke, faham tak? So dalam salah satu cara juga, contoh kan, ni candle breakout kan. Okay, ni kira breakout lah sebab dia close dekat RBS kan. So kita punya stop loss boleh letak area sini lah. Bawah sikit daripada breakout candle. Faham tak? So kalau macam ni breakout kan. So kita boleh letak trailing stop kita area bawah sikit daripada breakout candle lah. So kalau nak guna moving average pun boleh juga. So ada a few sell guide lah. Nanti saya akan terangkan lagi dalam video kot. Sebab sell guide ni ada banyak cara kot nak letak kita punya stop loss. Tapi based on you guys masuk macam mana. Kalau kita masuk breakout, so kita kena faham lah. Bila you masuk sebab breakout, tiba ada fake breakout. Okay, you masuk sebab breakout, tiba ada fake breakout. Tak bolehlah letak stop loss. Stop loss aku kat MA50 ni, hold je lah. Memang dia boleh naik, tapi bagi saya tu tak disiplin lah akhirnya. Kita masuk sebab breakout, so once breakout tu tak jadi, kita kena keluar. So kena faham. Okay, aku masuk sebab setup apa. So bila dia dah violate, dia dah langgar kita punya setup tu, so kita kena cut loss lah. Okay, so tengok kat sini base 3. So bila dia dah break, nampak? Dah start tak menarik lah bila naik macam ni. Dia naik ada pullback, ada rebound dekat short term moving average macam ni. So basically dia dah run yang last lah. So dia ada phase dia. Mula-mula ada dekat phase 1 ada traditional pattern. Okay, so kita tengok. Okay, dekat phase 1 ada traditional pattern. Cut handle, flat base ataupun anything yang reversal pattern lah, yang base yang besar. So you kena faham
reversal pattern ni dia nak form lagi lama daripada continuous pattern. Dia nak form lagi lama daripada continuous pattern. So bila dia break, nampak kan? Bila dia break stage 2, so dekat phase 1 ni selalunya price dia naik, tapi dia naik slow-slow. Okay, lepas tu dekat sini dia ada markup punya phase. Okay, dia ada markup punya phase. Dekat sini dia ada continuation pattern. So selalunya trader-trader macam Dan Zenger, Mark Manivini, selalunya dia akan masuk dekat area-area sini lah. Dia akan masuk dekat area sini. So VCP tu dia kategori under continuous pattern lah actually. So dia masuk dekat area sini. Dia punya confirmation dia. Okay, kat sini ada uptrend. Dekat sini ada chart pattern. So selalunya diorang akan masuk dekat area sini lah. Breakout dekat breakout ni kan. Breakout this base. So dia akan masuk dekat area sini lah. So breakout tu kita tak nak. Breakout tu yang dah terlampau jauh. Kita nak masuk dekat hari pertama, hari kedua macam ni lah. Kita tak nak masuk dekat yang dah jauh macam ni kan. So kita tahu bila dah jauh daripada base. Ini macam base, macam tapak. Okay, ni tapak. So kita tak nak beli jauh-jauh yang jauh daripada base lah. Kita tak nak beli kat area sini. Faham tak? Ni kira breakout tapi kita nak beli breakout yang near base lah. Itu adalah base breakout lah. Cut loss bukan 5% dari EP sebab EP kita ni selalu tak perfect pun. Cut loss 5% daripada support. Kalau you rasa macam risk appetite you tak besar, 3% dari support pun okey juga. 3 ke 5% lah. Tapi based on masing-masing punya ni lah. Masing-masing punya risk appetite lah. Kalau kita based on entry price kita memang takkan perfect lah selalunya. Selalu kita akan terkejar harga kan. So basically saya lebih kepada percentage tu based on maksudnya based on support lah. Lagi bagus lah. Sebab EP ni kadang-kadang entry price kita bukannya perfect pun kan. So kadang-kadang kalau 5% daripada entry price kita padahal dekat situlah support. Contoh kita cut loss 5%. Tapi kita dah masuk lebih 5% lah. Padahal 5% tu dekat betul-betul dekat support. So saya lagi prefer maksudnya 5% tu bawah pada ni lah. Tapi dia tak adalah macam kita panggil betul-betul rule. So dia based on masing-masing punya risk appetite lah. Ataupun kalau nak contoh ni breakout candle kan. Macam saya kat ni ni breakout candle. So boleh masuk, boleh letak stop loss kat area sini lah. Ataupun nak guna EMA 10 trailing stop. Saya selalu kat guna EMA 10 ni. So atas masing-masing lah. Ada a few choice lah. So you just have to, maksudnya you kena pilih untuk kesesuaian style you lah. So far clear tak? Itu adalah salah satu contoh ni lah. Contoh trading setup. Okay, so kita tengok contoh macam Glotec. Okay, Glotec Kita tengok Glotec. Okay, ni kita tengok tadi cakap horizontal support and resistance. So you boleh juga guna horizontal support and resistance. So dekat sini lah, somewhere around here. So yang mana banyak touch kan. So agak-agak lah. Ada orang ambil high kan. Ada orang ambil high atau low. Ada orang ambil body. So atas masing-masing punya style lah. Tapi saya suka ambil high sebab dekat area high ni maksudnya still ada orang beli. Okay, dekat area high candle ni maksudnya still ada orang beli kan. So saya rasa macam maksudnya orang yang beli kat situ still ada. Dia ada orang trade dekat harga tu. So saya gunakan high dengan low lah. Okay, so ada
tanya pasal apa tadi, weak play. So basically weak play ni, okay, weak play ni boleh nampak kat Glowtech ni. Okay, weak play ni dia tak boleh stand alone, dia tak boleh sendiri. Dia kena ada confirmation, maksudnya weak play tu tambah dengan breakout base formation ataupun breakout base breakout ataupun breakout horizontal macam ni. So weak play ni basically, okay, you tengok dekat sini Alright, kita try ulang. Okay, kat sini nampak dia ada, kat sini dia nampak ada toncek. Kan, ada toncek kat sini. So kat area sini saya akan monitor lebih lah. Kat sini saya panggil kat sini saya panggil type pivot area. Okay, kat area sini adalah type pivot area. So kat sini saya panggil pivot point. So pivot point ni maksudnya points di mana, okay, kat situ kita rasa macam dah boleh untuk monitor lebih. So apa, masing-masing punya pivot point tu lain-lain. Ada yang jenis straight pullback, dia akan nampak ni sebagai pivot point dia. So basically dia terms je sebenarnya. Dia terms untuk tempat di mana kita kena monitor lebih. So kalau bagi saya, pivot point saya kat area sini lah. Maksudnya dekat area sini kita nampak ada type price action macam ni kan. Ada type price action, kita nampak dia punya low, dia punya retracement pun dah berkurang macam ni dekat area resistance. Okay, psikologi dia. Sini resistance. Okay, dekat sini resistance, kita dah tahu dah kat sini resistance. Tapi volume banyak macam ni, volume dah start naik macam ni. Tapi dia tak jatuh balik. Dekat area resistance maksudnya ramai percaya, orang yang beli-beli kat sini, yang beli kat area tinggi macam ni pun, dia percaya yang akan breakout. So that's why saya suka lah yang setup pending breakout macam ni, saya suka lah. So breakout, selalu breakout kat area sini kan, 530 kan. Okay, so weak play tu maksudnya, weak play ni adalah okay, open price the next candle, open price the next candle, dia open dalam toncek ni. Itu adalah weak play. Dia open dalam upper tail ni. Contoh ni, dia punya height dia, dia punya close dia 5% kan. So open dia dekat 5%. So maksudnya weak play tu dia open dekat dalam week tu. Week sehari sebelum. Tapi dia kena gabung dengan setup. Dia tak boleh, maksudnya contoh benda ni jadi dekat bawah-bawah ni. Tapi tak tahu based on setup apa kan. So weak play ni selalunya kebanyakannya based on apa yang saya study lah, ataupun ada juga saya try dekat, saya tak ingat counter mana, tapi baru lagi lah try counter-counter, ada juga jadi, tapi dia still kena ada confirmation from breakout horizontal line ataupun base breakout lah. Dia tak boleh sendiri je weak play ni. So basically weak play ni open dia di dalam toncek hari sebelum dia. So itu adalah weak play lah. Okay, so bila breakout macam ni, alright, so bila breakout macam ni, masa ni saya dah terlepas. So my reference point lagi satu adalah dekat area sini. So dah nampak dekat sini dah terlepas. So nak masuk based on apa? So saya tunggu dekat area 565 ni, kalau dia break juga, so saya akan beli lah. Saya letak stop buy order malam sehari tadi kan, sehari sebelum malam saya letak stop buy order kat 570. So esok tu dia terus naik. So saya terus jual. Sebab expect dah naik banyak. And then horizontal breakout, so expect potential profit tu tak tinggi lah. So ni lebih kepada momentum punya play lah. So you boleh nampak lah dia punya setup dia. Kalau tengok dari segi weekly, dia baru breakout base 1.
phase 1. That's why kena tengok weekly, sebab weekly ni basically kita nak tengok the whole story dia. Tapi kita nak buat analisis ataupun nak trade still based on daily lah. Tapi weekly kita nak tengok dia punya game dia, sebab big fund ni dia akan tengok time frame yang besar sebab dia orang nak hold lama kan. So weekly ni bila kita tengok time frame weekly, so kita tahu breakout yang significant lah, breakout yang betul lah, sebab dekat weekly pun moving deal above average average volume kan. So kita tahu dekat sini breakout dia legit lah. So itu salah satu cara kita nak tahu yang confirmation yang counter tu berbaloi lah untuk kita masuk. So kalau tengok kat sini dia retest balik. Okay, dia retest balik, so ada naik lagi. So dekat sini mungkin dia akan consolidate dulu lah. Lepas tu counter ni bila dia dah start naik, bila dia dah start naik, dia ada dua perangai. First dia consolidate ataupun dia pull back ke MA20. So dia ada dua perangai lah. First dia consolidate, dia naik, dia consolidate, dia melentang macam tu, ataupun dia naik, lepas tu dia pull back balik. Lepas tu dia teruskan kenaikan dia, ataupun dia terus naik. So nak tunggu pullback ke tak tu based on decision masing-masing lah. Kena tengok keadaan. Tak boleh juga kita tunggu betul-betul tunggu pullback. So kita kena tengok dia punya behavior lah actually. Kita kena tengok dia punya behavior, sebab ada counter-counter yang dia tak pullback pun. In the short term punya period dia tak pullback. So ada yang buat consolidation juga. Tu adalah horizontal breakout lah. Lepas tu boleh lah nak guna horizontal breakout ni, contoh kita nak tengok 52 week high. So tekan kat sini 1 tahun kan. Okey, tekan 1 tahun. Kat sini kita tahu lah. Okey, kat sini tekan 1 tahun ni. Okey, kat sini kita tahu lah, sini adalah dia punya 52 week high dah. Kat sini 52 week high dia. So kita masuk dapat dalam 17%. So kalau masuk dekat area-area base sebelum breakout dapat lagi banyak profit potential. Tapi ada probability untuk dia tak breakout pun. Dia test balik dalam sideways. So dia ada pro and cons dia. So itu adalah dia punya contoh-contoh lah. Alright. Better entry at base or breakout. Dia atas masing-masing. Ataupun cara lain, okey, bila you nampak macam ni dekat area resistance, okey, contoh you nampak kat area macam ni kan. Okey, contoh. Okey, dah nampak ibaratkan ni tak ada lah. Kita try ulang. Okey, kat area sini. Kita nampak, okey, ni nak dekat resistance lah. Kita panggil pending breakout lah. Ni nak dekat resistance lah. Okey, so kalau contoh lah, kita rasa macam confident dia boleh breakout. So boleh kat sini boleh masuk sikit. Dia based on masing-masing kan. Contoh you masuk kat sini 30% position. Contoh kat sini masuk 30% position. So bila dia ada confirmation breakout, average out lah. So kita panggil kita panggil pyramid buy. Pyramid buy. Maksudnya kita beli dekat different price. Sebab contohlah, contoh kita all in kat sini kan. Okay, kita masuk, kita all in kat sini. Lepas tu dia tak jadi, dia reverse. So kita loss besar. Tapi kalau kita masuk, contoh kita ada 10,000 kan. Kita ada 10,000. Dekat sini kita masuk 23,000. Kita test. Okay, saham ni senang je. You nak tahu you betul ke tak, dia profit from the start. Ataupun break even ataupun loss tak besar. Maksudnya 1% ke 2% ke. So kita tahu entry kita tu betul. So once dia break out, okay, so kita tambah average up. So sebenarnya dalam saham ni, dia terbalik dengan unit trust. Kalau unit trust, average down yang bagus. Kalau saham, average up yang bagus. So dia terbalik dengan unit trust lah basically.
So average up, bila kita average up, so dia ada confirmation kan. So nak tambah lagi pun ataupun kita right, still kita profit lah. Kita tambah position bila dia sebelum dia breakout kita masuk sikit. Contoh kita jenis aggressive punya trader kan. So kita nak masuk sebelum breakout. So kita masuk sikit test and then dia breakout ada confirmation kita tambah lagi. So at least average price kita mungkin dekat area-area sini lah. Dekat area sini ataupun area sini. So still make a good profit lah. Sebab saya perasan sebenarnya susah nak masuk sekaligus terus. Melainkan tak tahu ada yang jenis memang pro kan. Sebab saya selalu beli MMC Corp saya 2-3 kali entry. Macam Tashing pun 2-3 kali entry. So tak pernah masuk. Dulu-dulu ya masuk sekali. Lepas tu sekali tak jadi terus loss besar kan. So basically masuk sikit dulu. Kita nampak ada progress, ada nampak 1%, 2% naik. So maksudnya betul lah entry aku ni. So boleh top up lagi. So either nak buat 30% staggered buy tu, pyramid buy tu nak buat 30% dulu, 40%, 30%. Ataupun nak buat 50%, 50%. Ataupun nak buat 30%, 30%, 30%. So ikut masing-masing punya style lah. You have to try lah. Try and error lah. Sebab masing-masing punya style kan. So kita boleh bagi guide, kita boleh bagi knowledge, tapi kena try based on masing-masing punya style lah. Yes. Average down ni kalau nak rasa average down tu is stupid move ataupun stupid decision, tengok cerita Rogue Trader. ROGUE Trader. Tengok cerita ni. Rogue Trader. Tengok cerita ni. So nanti faham lah. Sebenarnya average down tu adalah stupid decision. So, boleh tengok cerita ni. Cerita lama lah. So average down ni sebenarnya sebab kalau you masuk tu betul, kalau maksudnya kita masuk betul loss, maksudnya entry kita salah lah. Ataupun either entry kita dari segi entry ni kita salah sebab apa? Atau kita masuk terlampau awal ataupun market tak apa cantik. So dia based on situasi lah. So kalau kita terus loss tu tak payahlah kita nak tambah lagi. Baik kita guna duit tu untuk masuk counter-counter yang ada potensi kan. So buat apa kita average down? Kita dah tahu kat situ loss, lepas tu kita tambah lagi, jatuh lagi, tambah lagi. Memang lama-lama hilang lah capital. So kalau tak jadi, basically trade ni main dengan probability kan. Tak jadi kita cut loss je. Yang penting kita cut loss 5%, 7% kan. So itu kita nak profit 2 atau 3 kali ganda daripada 7% tu lah. And then buat je ulang-ulang kan. So yang penting jangan takut lah nak cut loss. Just kalau tak jadi cut loss lah. Tak ada trading setup yang betul-betul 100% jadi, tak ada. Still ada possibility untuk tak jadi. That's why mana-mana setup ataupun bila kita belajar ni, kita belajar je dengan semua orang. So kita belajar dengan semua orang sebab kadang-kadang ada style ni kita ambil sikit kan. So tapi tak ada yang betul-betul 100% dia akan jadi. Still ada probability. Kita main dengan probability kan. Yang penting kita control risk lah. Control risk, kita tak nak risk terlampau besar. So macam average down tu, risk besar. Kita dah loss, lepas tu kita tambah lagi, average down lagi. So itu adalah satu contoh lah. Okay, so boleh tengok contoh macam Eureka kan. Okay, Eureka contoh gap support. So boleh tengok kat sini Eureka. So kat sini dia ada gap. So gap ni dia ada lower dengan apa support gap lah. Kat sini lower, kat sini apa. Kat sini apa support gap, kat sini lower support gap. So tak semestinya gap tu ada pullback. Tengok macam Eureka ni tak ada pullback pun.
Maksudnya pullback in the short term lah. In the masa terdekat. Tak semestinya ada. And then kena tahu gap ni ada 3 jenis kan. Okay, gap ada 3 jenis. Gap ada 3 jenis. First, breakaway. Breakaway. Second, runway. Runway. And then third, exhaustion. Exhaustion ni gap yang tempat-tempat tinggi lah. Okay, so gap ni ada 3 jenis. Breakaway ni selalunya breakout yang ada masa dia break phase 1. Selalunya ada breakaway gap ni dia breakout phase 1. Contoh try anyone kot. Tak silap. Anyone. So anyone ni tengok ni adalah gap-gap yang menarik lah. Gap yang menarik. Maksudnya dia gap dia dekat tempat yang rendah. Kat sini kita nampak ada dia nak break phase 1. So kat sini kita nampak second gap. Runway gap. Kat sini dah start runway gap. So kat sini kita nampak dah start gap yang tempat tinggi. Kita panggil exhaustion gap lah. So gap ni kena tengok lah. Kena tengok dari segi perspektif. And then kita panggil salah satu gaps ni dia tak semestinya tutup. Kalau untuk breakaway gap ni dia punya mitos dia tak semestinya tutup. Itu adalah mitos untuk breakaway gap lah. Kalau tengok banyak lah contoh-contoh boleh try tengok. Tak ingat lah. Macam Yaptech ni nampak. Dia break phase 1. Okay, dia break phase 1 nampak. Ada breakaway gap. So kita nampak gap-gap macam ni memang menarik lah. Gap yang tempat tinggi macam ni kan. Lepas tu gap dia ada high volume. Gap dia ada high volume. So kat sini kita nampak ni ada another base. So another base, sekejap. So nampak ni ada another base. So bila dia dah breakout kat sini sama je, dia ada dah start loose pattern. Maksudnya dia punya high dengan low dia. Okay, loose pattern tu maksudnya dia dah start loose. Dia punya swing high dan swing low dia ni dah start besar. Nampak dah start besar. Kalau yang ni nampak kecil kan. Tu adalah wide and loose pattern. So nampak kat sini maksudnya area-area macam ni maksudnya area-area yang dah late phase lah. So kita nak masuk dekat area-area macam ni lah. Tapi basically kalau tengok sekarang kebanyakannya kita lebih kurang market sekarang lebih kepada late bull market punya maksudnya kita dah phase lambat kan. Kalau tengok sebelum ni macam tahun lepas bulan 3 bull kan, bulan 3 sampai bulan 8 tak silap. Lepas tu bulan 11, lepas tu bulan 2. So sekarang lebih kepada sideway market lah. Lebih kepada sideway market. And then kalau nak tengok, okay, kalau nak tengok contoh macam you guys nak tengok nak tengok global punya ni, boleh tengok QQQ. So QQQ ni dia macam mana nak cakap, indeks US QQQ ni dia triple Q ni dia copy indeks US. Dia unit trust punya ni, and then boleh tengok volume. Kalau kita tengok indeks, contoh kalau kita tengok indeks kan, contoh kita tengok DJI. DJI apa? Selalunya kan dia tak ada volume kan. So kalau QQQ ni dia ada volume lah. So boleh tengok lah. Kalau tengok dari sekarang, so boleh nampak lah daripada bulan 3 itu ada correction kan. Ada correction. So dia nampak naik sampai bulan 8 dia drop. Dia buat base. So nampak dia buat base. Lepas tu dekat bulan 11 nampak masa tu Biden menang kan. Ada pilihan raya. So dia naik. So sekarang dia itu jatuh March. Lepas tu sekarang dah lebih kepada sideway punya market lah. And then naik pun
naik pun volume tak apa ni kan. So kita dah lag phase lah basically. Tapi still ada counter-counter yang menarik lah. So ini adalah overall kita nak tahu phase lah. Tapi dari segi counter kita lebih fokus kepada individu punya counter lah. Okay, so gaps and then shakeout. Okay, shakeout ni contoh macam kita boleh tengok counter UWC. So shakeout ni counter-counter yang macam ni lah. Maksudnya dia dah break MA50 macam ni. Nak kalau perasan dia test MA100. Dia test MA100. So ni adalah kita panggil reversal lah. So kalau reversal candle ni kita nak masuk counter, ada yang minat nak masuk counter-counter macam ni, kita tahu stop loss dia low of reversal candle lah. So tengok kat sini volume pun tinggi. Maksudnya dia dah ada orang yang support kejatuhan dia tu kan. So ada stopping volume kat sini. So boleh tengok contoh UWC March 2021. So kat sini ada kenaikan reversal. So boleh dapat dalam 20%. So basically swing punya one of setup juga reversal candle. So boleh tengok based on masing-masing. Tapi saya memang tak trade lah jatuh macam ni memang tak reti lah. So kalau tengok kat sini pun ada dia bentuk double bottom kan. So basically maybe dia buat another base lah. Tapi tengok sekarang tak menarik lah. So tak kisah counter-counter macam mana pun, dia still ada phase dia. Dia still ada phase dia. So nak tengok phase first kali kena tengok weekly. Kena tengok weekly. So contoh macam PK. Boleh study. Kalau nak study trend following ataupun counter-counter macam nak main moving average ni, try study counter-counter yang sedap nak ride macam ni lah. Macam CAS, PK, counter-counter yang ada good company macam ni kan. So PK ni pun sama. First, okay, kita buat base counting kan. Kat sini ada double bottom. Okay, dia buat double bottom. Okay, dia buat double bottom. Alright, okay, ni phase 1. Dekat sini dia ada test few support sebelum tu. So kat sini ada test lagi. So confirmation double bottom ni kalau dia break, confirmation double bottom ni kalau dia break ni lah, dia break mid ni. Confirmation nak trade double bottom. So kalau tengok PK ni sebab dia ada good story lah basically. Counter-counter yang ada good story, ada good management, ada profitable. So tengok QR, jap. Tengok QR pun dia positif kan. Dia ada dari segi net profit EPS, ROE dia pun naik. So counter-counter macam ni best lah. Dia ada FA cantik, technical cantik. So memang best lah counter-counter macam ni. So kalau nampak dia dah break base 1 ni. Okay, so kita nampak kat sini dia dah lebih 20%. So valid lah. Kat sini dia buat another base 2. Okay, dia buat base 2. Okay, dia buat base 2. So kat sini dia breakout lah. Nampak kat sini. Dia breakout. Dia breakout kat sini. Volume lebih 50 day average. So dia ada pullback. Okay, so kalau selalunya saya perasan saya study great trader punya style, dia orang akan masuk dekat area sini lah. Dia orang akan masuk ke area sini sebelum breakout, ada tight price action macam ni. Ada test few resistance macam ni. Okay, lepas tu bila breakout, dia tambah lagi, dia top up. Okay, and then dia akan top up, the last round dia akan top up bila ada the first pullback lepas base breakout. Lepas base breakout, the first pullback tu dia akan add lagi. And then
Tengok lepas tu dia dah right lah. Kat sini ada runaway gap kan. So kat sini ada runaway gap. So tengok lah dia dah naik berapa persen lah. So kat sini ada another base. So lepas pada base ke 3, 4, 5 tu kita tahu yang risk kita dah tinggi ataupun kita punya probability untuk win tu dah rendah lah. So tengok kat sini sekarang, tak kisahlah company tu bagus macam mana pun, dia still ada buat reversal pattern lah macam ni. So kita kat sini kita tahu dia dah start topping lah. And then kalau tengok kat sini pun ada short term pullback. So bila once dia break macam ni, dia break MA, dia respect EMA 10. Okay, dia respect EMA 10. Once dia break, so kita tahu kat sini dah signal yang tak menarik lah. Once dia break macam ni, so dia signal yang tak menarik. So tengok lepas tu dia naik turun tempat yang sama. Dia buat macam accumulation tapi dekat area yang tinggi. Okey, dari segi volume analysis nampak dekat sini volume masa nak naik cantik kan, besar. Kat sini dia naik tapi volume kecil. So kat volume analysis dari segi global view pun kita nampak dia punya kenaikan tu kan. Dia punya kenaikan tu dah tak disupport oleh volume lah. So volume ni kita nak tengok tak perlu terlampau deep sangat pun. Just tengok maksudnya kalau tengok macam ni, okay, volume kat area sini besar kan. Ada banyak accumulation macam ni kan. Sebelum nak start ni ada banyak accumulation, sign of accumulation. So kita tahu maksudnya ada big fund yang membeli lah. Ada volume spike macam ni kan. So bila breakout kita nak tengok above 2 kali ganda average. Okay, lepas tu bila dia dah naik banyak, macam ni kita nak tahu dia topping, tengok global view. Kat sini dia dah volume dia nampak dia besar kan, dia tinggi kan. Kat sini tinggi, kat sini rendah volume. Lepas tu dia duduk main tempat sama, dia test resistance. Kalau contoh dia bentuk reversal pattern, kadang-kadang ada juga head and shoulder tu jadi continuation pattern. So kena tengok dia punya movement lah. Tapi bagi saya yang ni dah tak menarik. Tapi ada certain situation dia boleh break lagi. Dia boleh jadi continuation pattern. So kena tengok dia punya ni lah, movement lah. So trend following ni basically kita follow trend lah. Kita just follow trend. So kalau Elliott wave ataupun Fibo tu lebih kepada trend predicting. So technical analysis ni terbahagi kepada dua, trend following dan juga trend predicting. That's why saya dulu adalah belajar sikit Elliott wave tapi macam payah, so tak fokus sangat lah. And then Elliott wave ni lebih kepada trend predict lah. Kita nak predict trend. Trend following guna moving average, Bollinger Band tu adalah trend following lah. Alright, so apa tadi? SYF kan? Dia yang tanya pasal SYF. Alright. So SYF ni first kali tengok weekly lah. Kita tengok weekly. Tapi just kena hati-hati lah. Okay, bila kita tengok counter, okay, contoh lah kita jumpa counter cantik kan. Kita try lah scroll sampai IPO. So nampak SYF ni dia jenis movement dia naik laju, gerak laju. So kita panggil dia choppy punya chart kan. Dia macam movement dia tak cantik kan. Macam PK atau CAS ataupun counter-counter macam tu kan. So counter-counter macam ni kita kena hati-hati lah. Boleh je nak trade, just kena hati-hati lah. So bila tengok weekly, first kali kita kalau macam serabut, tengok kat sini adalah first base. First base, nampak kat sini dia ada test support sebelum tu. And then dia kat sini ada fake breakout. Okay, dia ada fake breakout. Okay, lepas tu dia dah break kan. Okay, dia dah break. Kat sini kita nampak dia buat
Dia buat base. Nampak kat sini. Sekejap. Dia lebih... Sekejap. Okay, dia lebih kepada macam ni lah basically. Base dia. So kat sini ataupun another view boleh juga nak lukis trend line. So jangan takut salah sebab trading ni seni kan. So ada orang pandang macam ni, ada orang pandang macam ni kan. Mungkin you pandang trend line macam ni, ada 100 orang lagi pandang macam tu. So that's why benda tu boleh jadi. So just yakin je. Sebab dia tak ada betul atau salah. Kalau ada yang lukis macam ni, mungkin ramai lagi yang style lukis macam ni. Tapi kalau tengok kat sini, base dia, bila dia breakout, dia tak naik lebih daripada 20% kan. Kalau macam based on saya punya ni lah, based on saya punya base ni, dia tak naik lebih 20%. So dia naik 12%. So expect ni sebagai base yang sama lah. Ni satu base lah. So ni base first, dia naik. So sekarang ni base second lah. Tapi agak saya ada masuk kat sebelum ni. Apa ni? SYF ni. Dia macam payah sikit nak trade counter ni. Tak confident sangat nak masuk. So kalau untuk short term boleh kot guna trend line kan. So dia lebih kurang sense of punya price movement lah. Sorry. Kecil sangat ke nampak? Sorry . Okay, so dia ni lah. Ni base. Okay, ni base first. Okay, ni base first. Alright, ni base first. Lepas tu dia breakout kan. Okay, dia breakout. Lepas tu ni base second. Okay, bila dia break base second tu, tapi kenaikan dia tak pergi mana sangat. Dia tak sampai 20%. So kita kategorikan base yang atas ni sebagai satu base. So ni base first. And then ni base second lah. So macam tu lah. Alright, clear tak? Okay, siapa yang ada nak tanya apa-apa kan? Boleh lah tanya. Nak tanya apa-apa ke macam mana? Saya rasa better buka mic kot. Boleh lah buka mic. Sekejap Cikgu boleh tengok JF Tag tak? JF Tag Alright, JF Tag. Pukul berapa 10.30. Okay. Alright, so JF Tag. Okay, kalau JF Tag ni dari segi saya punya perspektif lah. Kalau saya lah, saya tak masuk lah. Sebab mungkin untuk short term boleh, tapi untuk nak swing tu sebab dia banyak resistance tau. Okay, kat sini ada satu resistance. Kat sini ada satu resistance. Kat sini ada satu resistance. Dekat area sini ada resistance. Kat sini ada up gap. Kat sini dah markup banyak. So dia jatuh balik. So tak apa. Bagi saya tak berapa berkenan lah counter-counter macam ni. Wah, sebab saya pun dah start dari bulan 2 hari tu. Termasuk dekat sebab, hujung. Okay, bila you trade kan. Okay, bila you trade, you kena consider juga time. You tak boleh consider duit je. You kena consider time. Okay, sebab bila kita sangkut terlampau lama, basically
kita banyak terlepas peluang dekat kaunter lain. Melainkan kita ada ada fund besar lah kan. Kalau yang jenis ada fund besar tak apa lah nak park kan. Tapi bagi saya sayang lah capital dari segi money kan, time value kan. Sebelum ni ada cerita pasal time value kan. So penting lah. So kita nak masuk kaunter-kaunter yang dia naik. Lepas tu dia buat base. Lepas tu dia last round dia mesti macam ni. Dia naik menegak macam ni. Mesti dia naik macam tu. Lepas tu kat sini ada upgrade kat tempat tinggi kan. Lepas tu kat sini memang ada upgrade. Lepas tu tail panjang macam ni. So memang tak menarik lah. Dah jatuh macam ni. Kalau tengok weekly, boleh dia nak naik tapi maybe lama lah. Tak tahu bila lah. So kalau nak masuk, better masuk counter-counter yang tengah in play. Macam tak tahu lah. Tapi nanti buy call pula. Untuk consider valid. Berapa lama resistant ambil ni lah. Saya selalu refer 5 tahun lah. Okay, buka 5 tahun ni. Tapi kalau nak scroll sampai IPO pun okay je. So based on masing-masing lah. Tapi saya prefer, saya selalu tekan sini lah 5 tahun ni. Kat bawah ni. 1 tahun untuk tengok 52 week high. 5 tahun untuk tengok weekly punya resistance. Selalu macam tu lah. So sama juga. Dia ada phase dia. So phase ni bukannya kita kena breakout phase tu, tak. Dia maksudnya kita nak tahu, okay, aku sekarang dekat phase, aku sekarang dekat fasa 3 dah. So tak boleh terlampau ni lah, take risk lah. So kena tengok based on masing-masing punya risk appetite lah. Alright, terima kasih cikgu. Alright. Dia dah masuk phase downtrend. Harbor. Ni siapa tanya ni? Sekejap, pandangan cikgu tentang Aventa dengan HH Corp. HH Corp HH Corp. So HH Corp, tengok dia dah ada pullback kan. Kat sini ada breakaway gap ni. So kat sini ada naik, kat sini ada upper tail, dia pullback. So tengok kalau kat sini dia boleh maintain. Boleh tengok kalau dia break, mungkin dia akan pergi ke MA 200 ni lah. So kalau you nak trade pullback, okay, kalau you nak trade pullback contoh okay, edaran. Ni trade pullback lah. Okay, contoh kan, bila kita trade pullback macam ni, alright, contoh candle macam ni kan. Okay, kita jangan masuk terus macam ni. Sebab kita tak ada confirmation lagi yang benda ni akan reverse. So you buka 1 hour. Okay, buka 1 hour. Selalunya dia akan rest dekat MA 200 ni tau. So dekat mana kita nak entry kita. Alright. Untuk edaran ni kan. Okay, so kita masuk dekat bila dia break EMA 20 dekat Auli chart. So kalau kita tengok dia punya pivot area dia dekat area sini. Dekat area sini. Faham tak? Okay, so kita masuk entry kita dekat area berapa ni? 730. Okay, so 730, contoh je masuk 730. So dapat 9%. Itu cara nak trade counter pullback lah. Bila dah pullback, kita tunggu reverse.
Tapi kalau kita tunggu apa ni, kita tunggu daily candle, kadang-kadang daily candle ni dia kadang-kadang ada yang dia pullback, dia naik terus laju kan, terus naik macam ni kan. So boleh monitor kat hourly chart lah. So tengok hourly chart tu sama macam tengok daily. Dia punya maksudnya dari segi entry, kita tengok hourly chart tu sama macam kita tengok daily. Dia test EMA 200, lepas tu dia break EMA 20 ni, dia start menarik lah. So dia break pivot point ni. Ada a few resistance yang test ni kan. So menarik lah kalau kita nak beli breakout. Tu salah satu trick lah, nak trick pullback. Apa tadi HH Corp Dah tengok ada ni kan. Ada lagi satu tu apa lah? What Lepas tu apa lagi tadi? Aventa cikgu. Aventa Sekejap. Okay, Aventa. Alright, Aventa ni basically dah tak menarik lah. Dia dah break. Kalau tengok, okay, kalau tengok market structure, so yang ni dia dah buat apa, lower high kan. Kat sini dia lebih kepada apa panggil dead cat bounce. So dia buat dead cat bounce ni macam tak menarik lah. Tapi kalau tengok dari segi flow, counter-counter yang macam healthcare macam ni, dia akan cantik kalau untuk kita hold lah. Dia akan cantik bila correction. Bila dia dah tak correction macam ni, maksudnya sektor-sektor lain dah gerak, counter-counter macam ni selalunya tak menarik lah. Tapi untuk short term, kalau you berani take risk, kalau nak trade counter-counter bawah EMA 200, boleh je. Tapi kena faham lah yang dia risky lah. So kalau yang tak biasa lagi, fokus dekat counter-counter yang memang confirm uptrend macam ni kan. Dia dah sideways, lepas tu dia dah naik sikit-sikit. So counter-counter yang stage 2 lah. Kalau stage analysis, so kat sini stage 1. Kat sini stage 1 kan, dia macam sideways macam ni. Lepas tu kat sini stage 2, dia dah start buat top. Kat sini dah tak menarik lah. Dia dah start downtrend lah. So counter-counter downtrend ni boleh je nak profit, tapi risk tu lagi tinggi lah. Kena tahu tu lah. So apa lagi tadi lah? Apa kita tanya tadi? Haba cikgu. Haba Okay, kalau kalau dalam stage analysis, counter-counter yang break MA 200 macam ni, kita panggil stage 2 correction. Stage 2 correction. So dia kalau dia break MA 50, dia still bertahan ni, maksudnya semua adalah stage 2. Okay, semua ni adalah stage 2. Tapi dekat area sini kita panggil correction lah. Kat area sini adalah correction. Tapi kalau kita scroll down, dia adalah stage 2. That's why kalau tengok chart, jangan tengok macam ni tau. Tengok, scroll down sikit. So baru kita nampak stage analysis tau. Scroll bagi nampak kecil macam ni. So kita nampak, okay, ni stage 1, stage 2, baru nampak. So bila nak trade, baru kita tengok. So kena pandai adjust lah chart. Lepas tu HCK So boleh tengok apa tu HCK ni.
kat sini dia dah, okay, dia buat macam ni. Nampak low ni dia lagi tinggi daripada low sebelum ni kan. So boleh tengok high CK ni. Kat sini ada uptrend, kat sini ada VCP. So kalau dia break ni boleh masuk lah. Counter-counter macam ni lah kita nak trade. So probability untuk, kita tak adalah 100% profit kan, tapi probability untuk kita win tu lagi tinggi lah. Trade counter-counter yang uptrend. General market sekarang lebih kepada I think sideways lah. General market sekarang ni macam ini adalah apa? Environment yang betul trader. Maksudnya kalau you boleh buat market, you boleh buat duit time market macam ni, maksudnya you bagus lah. Kalau yang macam tahun lepas bulan 3 tu masuk apa-apa pun jadi kan. So selalunya benda macam tu tak selalu jadi lah. Basically sekarang environment yang betul-betul lah. Betul-betul test you punya knowledge and emosi lah. Vantage so Vantage Vantage ni still boleh tengok lah. Kalau dia boleh break kat sini, menarik kot. Dia boleh break sini. Boleh tengok lah. Tapi dia still sideways lah sekarang, still sideways lah. Triangle. Lebih kurang lah. Dia kat sini tak ada attack sangat tapi lebih kurang lah. Okay, kalau sektor, okay, sektor ni kita tengok just roughly lah, sebab sebenarnya macam KSSC sebelum ni kan, geng-geng steel dah gerak dululah, tapi KSSC tak gerak lagi. So hari tu baru digerak. So basically sebenarnya lagi bagus untuk fokus individual counter, sebab ada juga counter-counter yang dia tak gerak satu group. So fokus kat individual counter je. And then apa lagi tadi? Komen PA. PA ni my favorite counter lah. Banyak profit kat sini. PA sekarang tak menarik lah. Ni dah buat dah bertop lah ni. Lepas tu dah jatuh lah. Sini ada down gap. Sini dah jatuh, so maybe lepas ni akan jatuh lagi lah. So tengok kat sini base 1, kat sini base 2, base 3, base 4. Lepas tu dia dah start wide and loose, dia buat reversal pattern and then jatuh. So macam tu lah counter-counter. So counter-counter yang macam PA kan bagus macam ni. So kita akan nampak lah base formation tu. Kita akan nampak counting base tu. Base 1, base 2, base 3, base 4. So bila dah ada reversal macam ni, once dia break, dia confirmation dia break neckline, tapi kalau tengok dari segi reaction dia memang dah tak menarik lah. Kat sini nampak dah ada short term punya pullback. Lepas tu lagi satu, bila counter-counter kalau you baca, siapa pernah baca Insider Buy Super Stocks, one of sign counter tu dah start nak top is ada stock split. One of the sign lah. So kat sini tak silap ada stock split kot, yang dia daripada berapa?
daripada sen-sen dia naik kali 2 kan harga dia. So bila dah ada stock split tu maksudnya dia dah ada something lah. Macam Fright sekarang ada split. So basically dia dah start late phase lah. Macam JF Tech ada stock split. So kena tengok lah konten-konten macam tu. Apa ada masa try lah baca Insider Bicycle Stocks. Bagus buku tu. Jesse Stein. Cikgu ada tak contoh-contoh counter yang tengah buat base one sekarang dah pending breakout? I think boleh tengok construction. Boleh tengok construction dengan apa tu nama? Construction dengan property. Banyak base one. Contoh macam apa ni? Oh, lupalah. Apa Amir tanya semalam ah? Contoh apa? Sekejap. Lupalah. Tengok ah property dengan construction, boleh tengok. Banyak base one. Pivot tu, okay. Pivot tu basically tempat di mana tempat kita nak take action. So dari segi setiap orang lain-lain. Okay, contoh counter PA ni mungkin bagi saya pivot dia dekat sini. Maksudnya tempat saya take action, saya nak take action dekat sini. Ataupun ada orang lain, ada yang jenis pullback trader, pivot dia dekat area sini. So dia trade counter-counter yang macam pullback kan. So kalau dia cakap kalau close above high macam ni, so aku masuk. So itu pivot area bagi dia. So pivot ni berbeza setiap orang. Tapi dia punya general term dia adalah tempat di mana kita monitor untuk kita take action. Itu pivot. So pocket pivot ni pula dia term lah. Basically pocket pivot ni lebih kurang macam rebound je sebenarnya. Pocket pivot ni macam rebound tapi dia ada volume pattern dia lah. So tengok kat sini. Okay, pocket pivot ni dia ada volume pattern. Contoh pocket pivot macam ni. Volume membeli lagi tinggi 10 hari menjual volume 10 hari sebelum daripada volume menjual yang tertinggi. So ni adalah pocket pivot. Nampak? Dia punya low dekat moving average dan juga dia ada volume pattern macam ni. Saya dah coding, saya bagi coding kan. So tak payah pening kepala nak tengok, nak kira 10 hari apa. Dah automatic lah. Kalau 10 hari ni lagi tinggi dia akan trigger warna hijau ni. Tapi candle kena tengok juga. Candle tu kena low dia dekat moving average. Sebab pocket pivot ni adalah entry kita masuk sebelum breakout lah. Dia anticipate breakout punya entry. So boleh tengok lah counter-counter construction, property. Tengok lah ada ni. Tapi nanti saya akan share lah cara screen. E-Safe ada pullback 50 macam ni kan. So boleh menarik lah tengok. Mungkin dia akan E-Safe ni mungkin dia turun. E-Safe ni mungkin dia turun. So dia naik ataupun dia buat tight macam ni. So dia breakout. Okay. And then kalau dah selalu study chart nanti akan nampak pattern-pattern ni sebenarnya dia berulang kan. Kalau tengok tengok apa ni pattern macam ni YBS. Boleh tengok YBS. Nampak? Dia jatuh. Wah banyak ni. Tengok dia dah naik. Sudah ada pullback 50. Dia lepas pullback 50 tu dia rebound. Lepas tu
Ada orang take profit, dia jatuh balik. Yang second rebound tu kita masuk. Lagi sedap lah. So ni maybe tak tahu, tengok lah macam mana. Apa dia punya reaction. Tapi selalunya jarang lah dia naik macam ni terus. Selalunya dia test dulu. Macam tu lah. So boleh tengok juga YBS. Pattern-pattern macam ni. Apa lagi yang pattern macam ni? Yang ada ni kan. Ada Morning Star macam ni kan. So kalau tengok kat sini pun, ini adalah inside day. Inside day ni maksudnya volume candle ni dia duduk dalam high dengan low ni. Itu adalah inside day lah. So confirmation untuk buy di atas ni lah. So atas tu. So boleh tengok 1 hour. So 1 hour dia break MA 200 dengan MA 20 ni. Untuk entry boleh lah tengok 50 minit dengan 1 hour. Mati time frame analysis. Weekly tengok story. Daily tengok analysis. And then untuk entry lebih cantik tengok hourly chart lah. Tu style saya trade lah. So berapa? 10.48. So far okay tak? Okay boleh lah nak ambil gambar. Ambil gambar dulu. Sekejap, macam mana ni? Boleh buka kamera tak? Mantap geng. Macam nak buka besar? Cantik. Okay. So far okay tak? Okay Mantap Ego, mantap. Mantap Memang mantap lah. Tak bosku So, Banyak lagi nanti kena belajar. so slow lah. Nanti try baca buku so slow. Cikgu nanti bagi sikit apa list buku yang Boleh. Nanti saya bagi. yang starter lah. Tak adalah Starter, macam hardcore sangat. Tapi kalau starter, jap. Ni boleh try baca buku ni. Starter boleh baca buku ni. Jap. Nampak tak? Chart pattern analysis. Okay, alright. Saya Buku beli. ni ada dekat Popular. RM78. Tapi memang berbaloi lah. Bahasa English dia senang. Fred Tam ni orang Malaysia. So bahasa dia senang lah. Dalam Shopee ada. Dalam Shopee ada. So and then daripada start buku ni, and then lepas tu boleh lah slow. Kalau buku Mark Manavini tu bagus. Buku How to Make Money in Stocks, nanti saya bagi list. Sekejap ambil gambar jap. Sekejap Tapi macam banyak tak buka. Boleh nampak kat skrin ke cikgu? Oh, nampak best sikit dengan Mamai. Tak nampak, tak banyak yang tak buka kamera lah. Segan cikgu tak pakai baju. Ana Cooling tu okey tak nak baca? Tapi dia Ana Cooling baca yang ni kot, senang faham. Sekejap.
Anak kuliah baca PPA. yang contoh dia. Yang teori tu try tengok apa? Try baca teori, baca PDF ke apa. Lepas tu ni tengok apa? Tengok yang contoh, yang 200 contoh. Yang ni dekat Kinokuniya kot ada. Kinokuniya. Sekejap. Sekejap Okey dah. Sekejap sekali lagi nak ambil gambar phone. Okay. Alright, thank you geng. Mantap geng. Thank you. Mantap. Terima kasih Go. Alright. Thank you join. Bila kelas revision je Go? Terima kasih cikgu. Esok lah. Tak ada. Kita try buat sebulan sekali atau sebulan 2 kali lah. So Right. yang lain tengok video kot. Sebab by next week saya dah start busy lah. Saya baru jadi MR. So banyak kena join training semua. So tengok lah macam ni. Right. Thank you. Alright. Okay, thank you. Thank you for join. Thank you so much. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojak. Capek. Hai.